Jom kita try test peradak pisau Rambo ni. Tapi sebelum tu, belah atas ni dia ada rope cutter kalau nak potong tali macam tali pinggang keledar. Dia ada fire starter di bahagian ni untuk dibuat api. Di sebelah belakang dia ni, dia datangkan siap dengan diamond sharpener. Tak perlu nak tunggu balik baru nak asah. Hulu dia ni jenis yang getah, jadi kita nak pegang time basah pun sedap-sedap ayam. Bilah dia ni kira tebal juga tau. Betul-betul tak sayang bilah ni. Tengok macam mana pergi. Oh, senang. Aku nak try benamkan pisau ni dekat dalam kayu ni dengan cara ikut urat kayu. Dan dengan sengaja, kita pakai batu. Harap-harap kau tak rosak lah. Testi yang kedua pula, kita akan tikam pisau ni ke dalam kayu melintang dengan urat. Pakai batu. Tak best lah. Kita benamkan macam ni lah. Pakai batu tengok macam mana pergi. Pakai batu babe. Betul-betul kasih jahanam. Okay, sekarang kita kasih bilas dulu. Kita nak tengok apa jadi dia. Siap dibilas, kita tengok bahagian belakang yang kita dah puas hentak dengan batu. Kalau aku rasakan bucu-bucu ni tak ada yang rosak. Alhamdulillah, mungkin sebab batu tu jenis yang lembut. Dari sudut bahagian mata pula, korang boleh perhatikan juga. Tengokkan sekali sama ada bahagian yang kau nampak rosak ataupun tidak. Tapi pada mata aku, semuanya dalam keadaan cantik-cantik saja. Sebelum korang tanya, aku jawab dulu. Yes, pisau ni juga boleh digunakan untuk melapar. Okey, apa lagi? Let's go!